Bye bye, bye bye, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah masuk tahun baru 2026. Apa azam korang semua, azam baru korang semua pada tahun ni? Aku harap apa yang korang azamkan dan apa yang korang impikan akan menjadi kenyataan dan menjadi satu kejayaan untuk korang semua. Dan tak terlepas juga pada rasa semanja aku sendirilah. Semoga apa yang aku plankan dan semoga apa yang aku impikan menjadi kenyataan pada tahun ini. Ya, semestinya lah. Rasa semanja kan semestinya berkaitan dengan konten. Jadi aku harap pada tahun ini konten rasa semanja akan terus berkembang biak, kan, bercucu cicit, beranak pinak. Itu je lah harapan aku untuk rasa semanja ni. Dan rasa semanja pada tahun ni aku berharap sangat akan berjaya. Amin. Macam pada hari ni lah, kan, 2 Januari 2026 pada hari Jumaat. Sekarang ni aku tengah on the way pergi ke Sentul untuk menyelesaikan MV untuk lagu raya Rasa Semanja berduet dengan 2 orang lagi penyanyi. Jadi sekarang aku nak ke Sentul untuk shoot MV. Ini adalah antara projek tahun 2026 ini untuk Rasa Semanja lah. Jadi aku berharap pada tahun ni akan banyak lagi projek-projek yang melibatkan Rasa Semanja. Apa hal ni, bomba semua ada ni. Okey, sekarang ni aku on the way ke sana. Oi, tak boleh. Maulah kita ke Sentul. Okay baby, okay baby. Jom baby, kita ke Sentul baby. Let's rolling. Putihkan muka. Putihkan sikit lah. Ini putih muka dah hitam. Beli-beli kena ni. Sikit lah. Ketatnya. Sekejap. Salah ambil baju. Banyak ke baju ni? Aku mahu baju ni sama sebiji. Sama. Tu sampai tak kena kan? Dah sama abang beli ni tukar. Tukar seluar kan. Jadi okey lah benda. Tapi yang cuma kena buat jatuh ni nanti. Baik. Pertama ke? Mengumumkan Raya akan jatuh pada 1 Syawal 2026. Boleh jantan-jantan puaka pakai makeup ni masalah ni. Muka putih, tangan hitam. Jangan ikut Jangan ikut Putih putih. Ivan juga ni. Pingsan terus. Buat apa dah? Kita sekarang nak buat Roblox. Kita nak tahan budak-budak yang naik basikal lajak. Oh, iya ke? Ya. Terbaik. Habis buat gapo dia? Dengan set up. Untuk Cetak gapo dia? kita nak buat Video klip raya. video klip, tapi dalam masa lama kita akan buat paranormal sekali kan. Wayo, Kita padu nak habis cari ni. kerik. Oh, dalam hutan habis? Hutan lah. Hutan militer. Oh, hutan militer. Bagus ni tempat ah. Alright.
Nyamuk kat ni, adakah kawasan bebas orang jalan-jalan ataupun bawa kereta ataupun bawa motor? Sebab ni first time kita masuk sini. Yes, betul. Dan Nasi-nasi dia lah. sangat sunyi Alright. Kamu? Macam mana pasang ni? Macam mana boleh Macam mana boleh jadi kru? Guru boleh lah. First time bang. Oh iya ke? Lokasi mana ni? Boleh beritahu lokasi? Boleh? Rahsia? Boleh lah. Kat mana saya tak tahu. Hampir lah. Abang je tahu kat Sabang ni. Mungkin tempat gelap. Ini rahsia lah. Rahsia. Kau cari. Stand by. Ya. Dia nak buat asap lah. Meriahnya. Bye-bye. Selesai sudah kita punya shoot MV. Tak tahu kenapa hari ni punya shoot MV lagi letih pada sebelum ni. Sebelum ni buat dekat luar kot, tak ada seletih ini. Aku pun tak faham. Okay, sekarang kita dekat restoran Syed Maju. Minum dulu sebelum gerak. Gila panjang palang. Macam mana perasaan? Aku rasa hari ni lagi letih pada sebelum-sebelum ni kita buat MV ya. So bang, macam mana selesai? Teh ais. Bagi Teo sama. Teo ais 2, teh ais 1. Ya. Air panas satu. Air panas satu makan apa? Mi goreng biasa. Air penting. Hantar air lo, yang penting air. Okey bang. Oh bang, macam mana? Okey, hari ni Selepas kita selesai menjalankan shoot MV kita lagu raya. sebenarnya pengalaman kita macam-macam kan. Ini video klip yang ke berapa? 1,000. 1,500. Setengah ni tak edit. Okey, hari ni 2 tempat, satu dalam rumah, satu kat luar bermain dengan asal. Memang penat lah, biasalah kan, daripada petang sampai malam. Tapi kok kan yang ni lagi penat daripada sebelum Saya ni. okey. Ya. Walaupun saya dah tua, saya okey je. Saya lah rasa penat sangat hari ni apa hal ni? Berbeza daripada sebelum ni. Sebelum ni buat kat luar kan, tapi tak adalah seletih macam sekarang ni. Sekarang ni dalam rumah je. Patut umur. Saya walaupun dah berumur bang, saya masih lagi mantap. Ya. Ya. Aduh. Tapi rasanya mungkin kau tadi ada kerja lain kan? Ya, Tu sebab tu. mungkin lah. Abang tadi masa banyak relax kat rumah apa semua. Jadi no popodom. Yo, harapan abang untuk lagu raya ni macam mana? Kita setiap kali keluar lagu kita mengharap lah. Kan, mengharap sesuatu yang terbaik. Harap tahun ni luck untuk kita lah. Untuk 4G kan. Tahun ni tahun kita lah. Tahun kita. Kita pulun habis-habis. Yang penting semua kena support kita lah. Kan? Alright. Uji. Makan lah. Hello. Saya blur sebab dimakan asap. Pening. Apa pengalaman hari ni ya? Shooting dengan asap. Saya buat first sendiri time ni. Saya rasa macam didodai oleh asap-asap segombolan. Segerombolan. Penuh asap tu. Kalah orang esok aku. Ning. Lebih sakit jantung tu. Hitam paru-paru kita tu. Malam ni yang pasal kan. Tapi lagu ni mantap.
Tunggu lagu ni. Selamat Hari Raya. So itu je lah kata-kata dan pesanan-pesanan daripada para artis dan juga komposer untuk lagu raya tahun ini. Nantikan. Jadi dengan harapan support lah. Tajuk tak ada lagi kan? Kalau raya kan? Dah tukar dah, lirik kan tukar. Tak apa, nanti kita update lagu apa, tajuk apa, tapi lagu raya lah yang Kau pasti. tentukan. Kalau lirik yang tentu. So nantikan di YouTube. Mana? Tak pasti. Tak pasti lagi. Nantikan saja. Menantikan muka ini, muka itu dan muka ini, musibat ni. Nantikan je kemunculan lagu raya ini, ya. Okey, kepada korang semua teruskan menyokong, menyaport Rasa Semanja, ya. Teruskan, semoga tahun ni banyak lagi konten-konten membiak-biak di Rasa Semanja. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah program hari ni, iaitu shoot MV untuk lagu raya Rasa Semanja. Alhamdulillah selesai. Memang letih lah. Aku pun tak tahu kenapa letih sangat hari ni. Lunyai rasa, lesu rasa. Takkan dah mula kena makan kacip Fatimah, memandangkan umur dah 40. Lemah gitu, lemah. Sedikitlah tentang MV ni. Sebesar aku cerita tadi. Okey, MV ni simple, sangat simple. Sangat simple memandangkan aku tak ada kru, jadi semuanya buat sendiri. Tak ada cameraman, jadi sendiri rakam, sendiri menyanyi. Kalau tak part aku menyanyi, yang lain yang record. Part yang diorang menyanyi, aku pula yang recordkan. Jadi macam tu lah hasil kerja untuk orang-orang yang kerja sendiri ni, buat sorang-sorang ni. Jadi taklah gempak, tak gempak mana pun, biasa-biasa. Tapi aku akan pastikan walaupun dia biasa-biasa, tapi dia tak biasa, dia akan terjadi luar biasa juga. Itu aku akan pastikan juga. Ya, hasilnya macam tu lah. Lagu raya kali ni lebih best daripada sebelum ni. Lebih best. Itu berani aku cakap dan berani aku janjikan lagi best. Cuma vokal tak tahulah. Vokal terpulang pada pendengar lah, kan. Suara aku best atau tak best, itu terpulang pada pendengar lah. Tapi lagu best. Ya. Cuma tajuk tak ada lagi. Tajuk belum aku fikirkan lagi. Aku kena tengok balik lirik, aku kena tengok balik apa yang sesuai tajuknya. Jadi tunggulah. Nak masuk di mana pun tak dapat diputuskan lagi. Nak keluar bila pun tak dapat diputuskan lagi. Tapi semestinya bulan puasa lah lagu raya kan. Semestinya bulan puasa lah akan keluar. Jadi tunggu kan. Support lah kan. Support lah Rasa Semanja. Walaupun ini bukan konten podcast, hanya konten lagu raya, tolonglah support. Tanpa sokongan anda semua, siapalah Rasa Semanja, macam mana Rasa Semanja nak pergi lebih jauh tanpa sokongan korang semua. Ya, now or never. Okay, aku nak balik dah ni. Letih, sangat letih hari ni. Aku ulang lagi, aku letih sangat hari ni. Letih tapi berbaloi. Apa yang aku syuting tadi dengan mungkin hasil nanti aku puas hati. Letih tapi berbaloi. Ya, letih tapi berbaloi. Okey, jomlah semua balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay baby, jom kita balik baby. Ya baby, kita balik ya baby. Alright.